Yo, welcome back to my YouTube channel. Amanza ni bos, sleep dulu, fikir kemudian. Baru balik solat Jumaat tadi. So aku buat short video je. Aku baru beli daripada Monster Galaxy. So aku beli dua paket sebab dapat free promo. Tapi aku tak nak, apa namanya, aku tak nak rip dia punya pack tu, sebab aku nak buat short video je. Tapi aku akan unboxing. Kita tengok barang apa aku beli. Ok, kita buat macam video lama-lama unboxing Monster Galaxy card. Ni kawan aku lah ni, racun is knowledge. So kita unboxing. Apa yang kita dapat? Okay, dia kena beli RM99 untuk bulan Mei. Aku beli 100 lebih kot, 3 dapat 1 free gift. Dia kena beli 3 barang baru cukup 99 tu. Tapi memang masih baiklah, sebelum ni aku tak beli lagi. So aku nak bercakap, aku nak beli. Sebelum ni aku tak beli lagi. Jadi bila aku beli ni, aku beli sekali banyak, semua yang aku tak ada lagi. Kan dah lama aku stop video Monster kan. Sebab time tu banyak sangat nak urus Pokemon. So aku stop sekejap Monster. Dan bila kawan aku cakap macam ni, dapat free gift, kad promo apa tu, nanti aku tunjuk. So aku belilah sekali 2 set. Ni set yang aku tak ada lagi, yang ni pun tak ada lagi. Kena beli 2 kali. So aku dapat 2 promo. Tengok last time aku berhenti kat mana. Ni promo dia. Last time aku tak ingat aku berhenti dekat set mana. So set yang aku tak ada lagi, Hero Unite, Blazing Frost, Techno Breaker. Sekejap, ni semua ni ke? Semua boboiboy kan. Ada, aku rasa aku beli satu tu Mekamato ni ke? Ni lah Mekamato kan. Okay, aku rasa ni Mekamato. Aku tak sure. Aku rasa ni Mekamato. Tapi macam apa-apa je lah. Okay, aku tunjuk kau promo. Ni yang kita nak sebenarnya. Promo dia ni limited untuk bulan 5 punya ni. Kita akan dapat, mana nak buka? Kita akan dapat promo ni. Mau rosak kat aku ni. Alamak. Hey, ini keluar dari kat sini. Boleh keluar. So inilah kad yang kita nak. Ini kad yang kita nak. Kalau dalam orange dia tulis harga 800 tu, dia nak suruh kita beli benda lain. Korang janganlah beli kad ni 800, dia promo. So tadi 3 aku dah buka, dapat 1 promo. Dan lagi satu, aku beli 3 set lain yang aku pun tak ada lagi. So kalau korang nak aku unboxing setiap pack, korang komen. Kalau tak ada komen, aku malah nak unboxing. Aku nak biar seal dulu kali ni. Ada masa baru aku akan unboxing. Dapat free apa ni? Apa lain sikit? Koyak je lah. Jadi promo dia sama. Promo dia sebiji, so aku tak buka. Malah nak buka, promo dia sama. Dan aku beli Bolt Impact. Ni aku tak ada lagi. Aku tak ingat lah nombor berapa susunan dia. Tapi memang aku tak ada lagi. Ni Mecha Strike. Ni Mekamato. Mecha Strike. Sebelum ni aku beli yang first je.
Lepas tu last kali kita ada champion. Tak tahu ya susu Senan. Aku dah lama tak tengok Bobo Boy punya ni. Champion rice. So semuanya aku tak ada lagi. Dan dia bagi apa ni? Remek ke? Stiker. Wow. Ni apa untuk lawan deck ni? Dia bagi 2. Sama ke? Lain-lain. So aku dah lama tak main dia punya deck. Nak main pun nak kena ingat balik. Dah banyak dah deck baru sini. Ada banyak dia punya kad baru. So nak kena belajar balik lah. So benda ni lah yang kita nak. Okay, not bad. Untuk bulan 6 nya, bulan 5 nya. Okay guys, tu je untuk konten aku kali ni. Kalau korang nak aku rip, tapi sama je dalam dia sebenarnya. Dalam dia semua sama. So macam tak function je aku rip. Korang nak tengok rip, korang pergi dekat video orang lain. Ni just aku nak bagi tahu yang aku beli promo ni untuk bulan 5. So next aku akan tunggu lagi tahun depan, tunggu dah banyak keluar baru aku beli lagi macam ni. Mana tahu dapat promo lagi kan. So takkan setiap bulan aku nak beli benda sama. So itu je guys untuk konten kita pada kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share. Bye bye. Assalamualaikum.